Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haziq sebagai wartawan TV PSS Semangat Juara. Sekarang saya berada di Dewan Lokman Al-Hakim selesai melaksanakan majlis solat hajat untuk tingkatan 6 tahun 2026. Lepas ini saya akan temu buah ramah dengan tingkatan 6 dan guru-guru tingkatan 6. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ustazah Nur Syahada binti Abdul Halim sebagai penolong guru tingkatan 6. Ustazah, apa harapan Ustazah kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk peperiksaan minggu hadapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TV PSS kerana memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata khusus kepada calon STPM 2025-2026. Saya bagi pihak guru tingkatan 6 ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon STPM 2025-2026 semasa mengambil peperiksaan pada minggu hadapan, dan kami juga mengharapkan mereka memperoleh kejayaan yang cemerlang pada masa yang akan datang. Saja daripada kata-kata harapan untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Sekarang saya bersama dengan salah seorang guru tingkatan 6 iaitu Ustazah Fariza. Baik Ustazah, apa kata-kata semangat yang Ustazah ingin berikan kepada pelajar tingkatan 6 yang ingin menghadapi peperiksaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata semangat yang boleh saya berikan, STPM is a bit challenging, tapi I believe that you guys are stronger than that and better than that. Believe in yourself, do your best in everything that you do. InsyaAllah, your success will be with you. Itu sahaja temu bual yang sempat kami rakamkan untuk memberi kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk menduduki STPM nanti. Kepada penonton sekalian, nantikan video yang akan kami buat naik berkaitan dengan program-program yang akan dianjurkan pada tahun ini. Pergi ke sekolah, belajar mengira. Sekian daripada kami, TV PSS Semangat Juara. Oh, mungkin.